So hari ni kita akan buat kuih Thailand, nama dia Kanom Babin. Dengar elok-elok, lepas tu sebut elok-elok. Okay, first kali kita masukkan 1 biji telur, 4 sudu besar gula dan sedikit garam. Kita kacau semua bahan-bahan ni sampailah gula tu hancur. Lepas tu baru masukkan 1 kotak kecil santan. Kacau lagi sampai sebati santan dengan gula tadi. Lepas tu kita masukkan 3 sudu besar tepung ubi kayu dan juga 3/4 cawan tepung pulut. Untuk tepung pulut ni saya guna tepung pulut cap Golden Coins. Korang pun dah tahu kan betapa eloknya kejadian kuih kalau kita guna tepung ni. Tepung ni asli, tak ada campuran gluten dan juga berkualiti tinggi. Okey, lepas tu korang kacau sebati semua bahan-bahan tadi. Last kali masukkan sweet potato dan juga jagung. Kalau korang nak guna isi kelapa muda pun boleh. Sweet potato ni kita kukus dulu and lenyek kasar. Jagung ni pula beli je yang dalam tin tu. Gaul rata semua bahan-bahan ni sampailah dah keluar warna purple tu, so it's ready to be cooked. Panaskan pan, guna pan 4 lubang macam ni. Senang, tak melekat and size dia pun just nice. Sudutkan adunan dalam 3/4 penuh, kemudian tutup acuan dan masak guna api perlahan sampai nampak satu side tu dah garing, boleh terbalik-terbalikkan. Terpulang korang nak garing mana, boleh terbalikkan banyak kali. So nanti dekat luar dia tu akan garing and dekat dalam dia lembut chewy. So lepas ni tak payah pergi Thailand dah, guna je tepung pulut cap Golden Coins ni yang korang boleh dapatkan di Lotus, Anyskate, Ikon Safe, TikTok Shop dan juga di Eco Shop. Selamat mencuba!